quite simple but banyak benda yang kita boleh dapat dalam filem ni. Nombor satu yang aku suka dalam filem ni adalah lakonan. Keempat-empat watak utama dalam filem ni memang menjalankan watak diorang dengan jayanya sebab lakonan diorang memang best, memang into that position apa yang diorang rasa dalam filem tu. Lakonan diorang tak ada yang cringe langsung, all just nice dalam filem ni. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya jalan cerita quite simple but banyak benda yang kita boleh dapat dalam filem ni. Nilai-nilai murni yang dia nak tunjukkan dalam filem ni, bahawa kita ni as a person kena jaga tutur kata kita lagi tengah marah. Sebab dekat dalam filem ni banyak momen-momen yang macam sedih ada, kelakar ada, marah ada. It's complete lah movie ni. Nombor tiga yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya skrip. Sebab dalam filem ni banyak skrip yang bila diorang berdialog dengan pasangan masing-masing kan, diorang banyak berfalsafah, boleh dikatakan puitis lah dia punya words yang dia keluarkan tu. Dia punya words tu banyak gila yang best. Dia boleh jadi quote lah dalam rutin seharian kita. So